warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sihat? Terima kasih kerana klik video kecil itu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay. Pasu Amarah. Siapa yang ikut cerita ni dah 4 episod ya. Last malam episod 4. Okay, episod 1, episod 1, episod 2, episod 3. Kita masih santai-santai saja. Tapi episod untuk malam tadi, episod 4, kita tak santai dah. Tak relax dah. Tak guna punya jantan. Okay. Last episod 3, si Wafi dengan si Wardah menipu. Si Wafi menipu si Wardah. Yang kononnya si Misa dah bersetuju untuk mereka berkahwin. Iaitu si Misa merestui perkahwinan antara si Wafi dengan si Wardah. Padahal itu semuanya sebenarnya tipu muslihat si Wafi sahaja. Si Wafi ni dia lebih kurang kepada si Sakwan. Cuma dia ni versi yang berduit. Kalau si Sakwan kan tak ada duit, so kita bertambah geramnya. Kalau si Wafi ni dia berduit, so kita tahulah kenapa si Wardah nak dekat dia ni. Okay, so si Wafi kantoi menipu tu bila si Wardah dia nak buat satu majlis yang gah. Dia nak ialah sebab konon sudah direstui kan, isteri tua dah merestui, so dia nak buat 2 reception. Okay, tapi bila si Wafi tak mau, dia jadi heran. Kenapa dia tak mau? Kenapa tak nak? Si Wafi nak yang simple-simple saja. Kalau boleh yang macam ala-ala cowboy je. So si Wardah tak maulah. Dia kata, saya tak nak kahwin cowboy macam tu. Saya nak yang wedding yang grand. Dia nak yang besar-besaran. Si Wafi cakap tak mau, tak payah, buat biasa-biasa je. So di situ dia macam tangkap lah. Bisa bagi keizinan ke tak? Cakap macam tu. Lepas tu baru dia terus terang, dia cakap tak. So perang besar. Jadi bila jadi macam tu, si Misa kan dah dipujuk-pujuk dengan si Wafi. Dipujuk, konon-konon dia akan putuskan hubungan dengan si Wardah. Dia nak membina kehidupan baru. Dia dengan Misa je. Dia nak reset semua. Yang benda-benda yang dah berlalu tu, biarkan berlalu. So, dia mulakan kehidupan barulah, katanya. Jadi, ni kata okey. Bagi dia masa, ruang untuk dia berfikir. Dan bila si Wardah tahu, kalau sebenarnya si Wafi ni menipu dia, si Wardah pergi seranglah si Misa lagi. Dia kata sebab engkau, aku tak boleh buat wedding perkahwinan kami yang gah, yang mewah meriah. So si Misa heran. Perkahwinan? Cakap, ya, kami dah merancang nak kahwin. So di situ jugalah si Wafi kantoi kalau sebenarnya dia tidak pun memutuskan hubungan dengan si Wardah ni. Perkahwinan tu diorang nak teruskan juga pun. Dia tak sama dengan apa yang si Wafi cerita. Yang kononnya dia akan putuskan hubungan dengan si Wardah. Tapi dengan si Wardah dia cakap lain, dengan si Misa cakap lain. Oh, situ si Misa betul-betul marah. Dia kata okey, dia memilih perempuan tu daripada kita. So dia akan kuat, dia akan ambil satu langkah. Di mana di Wafi datang, dia memujuk lagi. Lepas si Wardah pergi serang si Misa. Si Misa telefon. Oh, dia kata tak guna punya jantan. Rupanya kau tipu perkahwinan korang pun tak dibatalkan pun. Bla-bla sekian. So si Wafi jumpalah si Wardah. Kenapa pergi serang si Misa? Kenapa cakap yang kita ni akan berkahwin? Cakap mestilah saya nak serang. Sebab bukan dia tak bagi kita kahwin. Saya terpaksa melupakan impian, angan-angan dia untuk berkahwin yang gah tu harus dikuburkan. So maknanya dia akan kahwin biasa-biasa je. Jadi bila diorang pun dah berperang, dia ditipu. Misa pun marah sebab ditipu. Wardah pun marah sebab ditipu. Jadi si Wardah dengan si Wafi ni putuslah konon-konon. Bila dia konon-konon putus tu, si Wardah apa lagi? Mabuk sampai dia nak drive pun tak boleh. So di call lah si Wafi lagi. Datang lagi si Wafi. So besoknya tu dijumpa si Misa. Dia kata bagilah kebenaran. Sebab si Wardah ni siap nak bunuh diri dah. Tapi si Misa tak mau juga. Dia cakap keputusan dia takkan berganjak. Dia sama ada dia ceraikan si Misa. Lepas tu dia kahwin dengan si Wardah. Dan si Wafi memilih untuk tetap dengan pendirian dia yang dia nak si Wardah. So si Misa pun tetap dengan pendirian dia yang dia tak mau dimadu. So masuklah di mahkamah. Sebelum lafaznya talak, si Misa ni cakaplah minta maaf. Terima kasih di atas 3 tahun. Sekian. Sedih. Di situ saya sedih. Lepas tu si Wafi pun sedih. Lepas tu dia melutut. Dia cakap dia tak sanggup nak lepaskan talak tu. So tak jadi cerai. Bila tak jadi cerai dengan si Wafinya yang menangis di bujuk katil lah orang kata. Setelah si Misa bagi dia. Dia bagi dia air. Lepas tu dibincang lagi. Sebab orang masih sayang satu sama lain. Masih sayang.
Dibincang lagi. Misa cakap pasal si Wardah, kita tak payah bincang pasal si Wardah di sini. Kita bincang hal kita je. Okay? So, macam ada peluang untuk berbaik lah. Macam tu kisahnya. Cuma si Misa tak mau lagi balik rumah si Wafi. Dia cakap dia nak pergi ke tempat Taska tu juga sebab dia tidur di situ. Dia kata kalau saya dah bersedia, Misa dah bersedia, Misa yang akan pergi sendiri ke rumah tu. Maksudnya tak payah dijemput. Kalau rasa dia dah bersedia, dia pergi jemput. Okay, itu part si Misa. Sekarang kita